Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ni hari Sabtu, agak sibuk. So, kita punya kru dah bergerak ke Kelantan untuk PBV KW menentang Bunga Raya FC, dan malam ni saya akan berada di stadium PM Bukit Jalil untuk final Piala Malaysia JDT menentang Kuching, dan esok pula Ahad akan bergerak ke Pasir Gudang untuk perlawanan terakhir JDT 2 menentang Immigration 2, di mana akan ada celebration angkat piala. Esok agak sibuk minggu ni. Jumpa di stadium. Yang mana tak boleh klik beli live stream PPV, link dekat bio. Jangan lupa untuk follow Jen TV. We always make your game alive.